Kripto versus emas. Mana lagi selamat tahun 2025? Aku banding terus. Kripto ni memang boleh bagi pulangan gila-gila 5x, 10x tu kita biasa dengar. Tapi swing je, sekejap naik, sekejap jatuh. Emas pula steady je. Tak laju naik, tapi tak jarang jatuh terus. Emas tak ada scam, tapi boleh hilang, kena rompak. Kripto pula tak pegang fizikal, tapi kalau salah connect wallet, bye semua coin. Kripto boleh jual 24/7 setiap masa. Tak pernah tutup. Tengah malam pun boleh cash out. Emas pula kena pergi kedai, ikut waktu orang buka. Tapi dari segi nilai, emas diiktiraf satu dunia. Itu solid. Kesimpulan, kalau kau sanggup belajar, tahan swing dan nak ROI tinggi, itu kripto. Tapi kalau kau nak simpan duit selamat-selamat, jangka panjang, itu emas. Kalau kau nak guide penuh cara simpan duit dalam kripto dan emas untuk tahun 2025, aku share dalam Telegram. Join je, link kat caption.